Sedap. Manis. Boleh, ada boleh. Ada makan bungkus. Ada. Keras sikit. Dia punya Continue on B114 for 5. Hai semua. Setelah bertahun kita orang tak pergi camping. Orang kat belakang malu. Okey, hari ni 25 Julai 2026 bercamping 2 hari 1 malam. Di mana tempat dia sekejap lagi dah nak sampai, nanti kita orang tunjuk. Okey. Stay tune. Cendol tu. Ush. Dia jual nasi-nasi. Turn left, then turn right. Piuk tu. Dah nak sampai dah ni. Tapi pun suka tempat yang tu cempedak banyaknya tu. Pokok dia tu. Cempedak. kita dosa Tadi ni dusun bapak. aiskrim. Ni Atas dusun lagi ayam kita. pula. Tubuh pulasan tu banyak. Pulasan pula. Padahal dia jual tadi banyak. Mana? Sini lah. Ni. Dah sampai. Tik. Angsa-angsa. Depan tu ada angsa. Pulasan, ada buah ke? Habis sungainya kat mana? Oh tu nampak tu. Mana? Tu. Kat situ belum? Iya ke? Ke bawah ni? Cempedak dah tu boleh ambil. Wow. Ibu dah datang kutip cempedak. Buah langsat. Makanlah dulu. Tak ada kak, kain kak. Buang ni. Iyalah tu. Ini jom lah. Mama tu jom mandi. Buang lagi. Makan. Nenek jom mandi. Apa tu? Kawan. Ayam. Apa buat? Bawa lah. Diam. Mari. Kena batu nanti. Sakit lah. Sakit. Masuk buat balik. Cepat. Sekarang tak payah. Tak payah. Biar dia. Kaki straight, kaki lurus. Kaki lurus. Lurus.
Lurus, rapat. 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 Lurus. Darah naik kali. Untuk angkat. Tangan terisi. Tangan tak payah usik. Tangan tak payah usik bawah. Bapa pula. Tak pegang pun. Mini pergi mandi dulu. Lagi mana tak pula mandi. Durian. Dia nak durian. Ya. Isi dia sedap, guys. Oh, nak buka-buka masa nak makan. Nah, ambil. Habis lah. Fresh Ibu dari nak buang. pokok. Nasi goreng komando. Dah kobo ya. Oh, jangan ikut. Kena tu. Yang nampak kepala kemah tu. Banyaknya ternakan. Jangan ada panjat ni. Alah anak dara pandai. Basuh beras, masak nasi. Alah. Oh, terkeluar. Kutik pucuk ubi pula. Pucuk ubi. Wah. Okey. Cantiknya lampu ayam moden. Satu kuning, satu putih. Boleh adjust. Macam mana adjust, Pa? Ni ada kuning. Kuning. Warna putih. Wah. Cerah Cerah. Cantik. Okey. Iwah. Unggun api. Halau nyamuk. Banyak lagi ke pinggannya? Jiran sebelah sana bagi steamboat. Oh, sedapnya. Nak balas apa ni? Melawat jiran. Jiran member duduk jauh. Ada satu lagi tu dia macam dah kena ni. Okey. Disebabkan takut kena sudu, jauh betul diorang mandi. Sempat lagi diorang ni mandi pagi ni sebelum siap-siap nak balik.
dah siap-siap settle packing. So Syazwan dia jumpa kawan-kawan dia dulu yang dekat tapak sini sebelum balik. Kalau tak muat nak solat dekat kemah, kat sini pun ada ruang solat juga. Durian. Sebenarnya sungai ni dia bentuk U tau. Dari sini akan pusing ke sana, kemudian akan pusing balik ke tapak kita orang sebelah sini. Overall memang best.